Kereta kalau dah kena curi, lepas tu apa jadi? Masih kena bayar financing dekat bank sampai habis ke? Mesti ramai yang terfikir kan, bila kereta kena curi, automatik kita punya loan tu terbatal. Sebenarnya tak. Kereta yang kena curi tu masih lagi hak milik bank. Dia dah bagi financing, selagi hutang tak habis, kenalah bayar. Habis tu kereta dah kena curi, macam mana nak settle? Jom kita breakdown. Contoh kereta yang paling banyak kena curi adalah Hilux GR Sport, harga RM150,000. Deposit kalau RM15,000, baki loan ada RM135,000 lagi. Bila kena curi, insurans cover ikut market value semasa. Mungkin time tu kereta ni dah harga RM120,000. Masih berbaki RM15,000 yang kita kena top up untuk sambung bayar. Walaupun kereta dah gaib, sakitnya dah jadi dua. Satu, kereta hilang. Yang kedua, hutang kena bayar lagi. Dokumen penting, barang-barang berharga pun lesap juga. Pedih dekat hati bila baru tahu benda ni boleh dielak dengan kos yang tak sampai 1% daripada nilai Hilux tu. Mungkin owner Hilux rasa selamat sebab kereta ni memang dah ada safety daripada kilang. Tapi pencuri pula sekarang ni dah level-level hacker. Kajian kes kecurian sebenarnya ada 4 alat yang pencuri digunakan. Pertama, potong horn, duplicate kunci, alat buka pintu dan juga kepak panel. Last sekali, pakai signal jammer. Kalau masih lagi pakai security standard daripada kilang, memang easy target. Sekarang ni dah ada entiti yang satu langkah ke depan. Nama dia EasyTrack. Diorang bukan sekadar provide GPS tapi buat R&D, kaji kes kecurian yang sebenar, macam mana pencuri ni buat kerja dan juga macam mana nak halang daripada next kecurian. Mestinya solution diorang ni berdasarkan kes-kes yang sebenar. Sistem yang EasyTrack develop ni pun kos dia tak sampai 1% daripada nilai Hilux tu. Loan kereta 9 tahun bukan sekejap tau. Owner Hilux protect daripada awal. Put ke page EasyTrack, boleh dapatkan consultation dan juga sistem keselamatan yang holistik pada EasyTrack. Jemput ke EasyTrack HQ, diorang ada solution.